Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Dijemput semua menadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalqul azim. Innaka sami'ul alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsyil azim. Innakal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah jua yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cucurlah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis Takwif Alumni yang diadakan pada hari ini. Berkatalah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat padamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada malam ini terus diberkati. Hadirin sekalian, sebelum kita melangkah ke sesi ceramah pertama, majlis dengan penuh hormatnya menjemput penasihat Persatuan Diploma Sains iaitu Puan Sharifah Faizah binti Said Muhammad untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan itu, majlis mempersilakan. Hello, boleh dengar ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Apa khabar semua? Harap semuanya sihatlah pada malam ini. Kepada alumni jemputan kita, Nurin, apa khabar? Baik, Madam. Alhamdulillah sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Siapa seorang lagi? Masya ya? Masya ada? Ada, Madam. Sihat, Alhamdulillah. Saya pernah ajar awak kan, Masya? Pernah. Saya satu kelas dengan Sharifah dulu. Kita orang satu kelas. Okay, good. Alright, so sebelum kita mulakan majlis, saya nak bercakap sikit lah. Okay, yang dihormati para alumni sekalian, para alumni terima kasih kerana sudi hadir pada malam ini. Barisan MT Perdipsa dan juga barisan Sekretariat Perdipsa yang menjayakan program ini. So, tahniah kepada semua yang terlibat dalam program Talk with Alumni. Dan tujuan program ini diadakan sebenarnya adalah untuk berkongsi ilmu dan juga pengalaman lah dari segi akademik. Macam mana alumni kita ni berjaya dalam pelajaran dan seterusnya melanjutkan ke dunia kerjaan. So kepada student, para pelajar yang ada pada malam ni, saya harap kamu semua boleh ambil iktibar dan boleh tanyalah apa-apa soalan yang terlintas di hati dan tersimpan di fikiran. Apakah hala tuju awak selepas ini? Okay? Boleh tanya kepada alumni ni. Bukan senang nak dapat peluang. Mereka masing-masing dah bekerja. So kita ganggu waktu dia sekejap malam minggu untuk bertanyakan tentang pengalaman dia orang lah. Okay? So akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah diucapkan kepada semua yang hadir dan kepada barisan MT Perdipsa, Sekretariat dan juga alumni sekalian. So
saya harapkan agar program ini dapat diteruskan lagi pada masa yang akan datang sebagai salah satu berterusan dalam kita berkongsi pengalaman, ilmu dan juga untuk menyuntik semangat para pelajar yang tengah belajar sekarang. So sekarang ni dah minggu ke berapa? 11 ya. So dah hujung-hujung dah hampir nak final dah. So sedikit perkongsian daripada alumni ni mungkin boleh menambahkan motivasi mereka untuk teruskan perjalanan akademik. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sharifah Faizah atas ucapan yang sangat bermakna sebentar tadi. Semoga pesanan yang diberikan dapat menjadi pembakar semangat buat kita semua. Hadirin yang dihormati, program kita diteruskan lagi dengan sesi ceramah yang akan disampaikan oleh Cik Sharifah Nurin Zafira binti Said Abdul Halim. Buat pengetahuan semua, beliau merupakan alumni Diploma Sains UiTM Jengka dan graduan Ijazah Sarjana Muda Sains Kimia Analisis Forensik dari UiTM Shah Alam. Beliau kini bertugas sebagai Health Representative di Pfizer Malaysia dan berpengalaman dalam bidang kualiti dan penyelidikan melalui kerjaya beliau sebelum ini di Top Glove serta latihan industri di Jabatan Kimia Malaysia. Cik Sharifah juga merupakan penerima anugerah Net Chancellor serta pernah disenaraikan sebagai top performer selama 6 bulan berturut-turut semasa berkhidmat dalam sektor industri. Maka tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Cik Sharifah Nurin untuk menyampaikan perkongsian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Suara saya jelas tak? Jelas ya? Okey, boleh start new first slide? Okey, terima kasih atas jemputan untuk berkongsi hari ini. Saya sangat berbesar hati untuk bersama anda semua. Okey, saya perkenalkan dulu, nama saya Sharifah Nurin Zafira. Next. Saya seperti dibagi tahu oleh Amira tadi, saya alumni Diploma Science from UiTM Jengka. Sekarang saya bekerja di Pfizer Malaysia. Untuk pengetahuan semua, Pfizer Malaysia adalah salah satu pharmaceutical company. Jom kita walk through this timeline together daripada saya diploma sampai pekerjaan saya sekarang. Next. Okay, saya start masuk Diploma in Science in 2016 and during semester 4, you guys sure need to choose either physics atau chemistry, right? Physics ataupun biology. So I choose biology during semester 4. That time chemistry is a must. Either you choose biology or physics at that time. But in school time, waktu high school, I memang tak suka chemistry. And my chemistry punya result are not that good. But once I enter my diploma year, somehow I always score A for all my chemistry subject, even though I hate it. So that time also I macam confused because I thought, during sekolah I tak pernah pun dapat A. But then suddenly when I go in diploma science, the way the lecturer taught me that time, I always understand and also I always excel. But the thing is, I didn't get NSC due to my first semester. I got 3.48 which is make me so frustrated. Sikit lagi nak dapat 3.5. But that thing didn't let me down. So I feel it, maybe some of you first semester dah drop kan. So you will feel like hopeless. But no worry, simpan dulu. You will still have your degree time.
And I put in my mind also I will get that pink sash no matter what. So after I finish all my diploma year, and that time I also ada buat FYP under Madam Sharifah Faiza. And please keep all your FYP punya project. Later I will tell you why. So next go to my degree time. So this is some picture during my diploma year. So when I go into degree that time, tak banyak choices, but one of the course that time called Chemistry Forensic Analysis. I didn't know this course is available in UiTM at that time until the moment I book up UPU, then I saw this. And then that time I also have a same mindset. I was like, is it CSI? Is it like the same like in the movie? And then why I choose chemistry? Because since I was high school, I always think I will be a doctor. I think that okay, I'm gonna take medic. If I didn't take medic, I get to be a pharmacist. So my goal is really in biology. But somehow when I apply UPU, I feel like, oh, I'm doing well during my diploma year. I always get A. How about I give it a try? So that's how with full determination, and I also want to get NSC this time no matter what. So the journey continue here until 2022. After that, I joined my internship. Next. So, like just now, is it forensic? Is it CSI? So, I share you a bit. Bila I join Jabatan Kimia Malaysia, I masuk dalam 2 department dekat dalam tu. So, most of you will think like, oh, if you ambil chemistry, is it you will kerja dalam lab je? Is it only work in lab je? So, actually there is one division called criminalistic division. So, apa criminalistic division ni buat? So, accident case ataupun ada tembak menembak ataupun ada drugs ataupun barang kemas, tiruan ataupun ada kes kebakaran. So, ada banyak. All this is like involved in criminal punya activity. So this is one of the case yang I boleh ambil gambar because all the case is criminal case, so not all picture were allowed to be taken. So this case I think is in PJ area. I cerita sikit about this case. So ada 2 motorcycle, dia langgar, you nampak that lorry shell. So literally ada orang dah kena gilis dah dengan lorry tu. So what's our role? What's our role in this situation? So, the thing is kita tak ada kat situ. So, macam mana kita nak tahu motor mana yang langgar dulu? Lori ni langgar tak motor tu? Ataupun lori ni ada langgar tak orang lain? So, how they determine? You boleh nampak dekat gambar ketiga tu. You can see some of the forensic staff. Dia akan ambil the paint chip. So, they akan ambil all the paint chip and then also they akan buat DNA test dekat area they suspect mayat tu ada. And then for the DNA test, before they do the DNA test, they akan spray one solution. This solution will tell you, is it human blood or is it animal blood? Because sometimes boleh jadi dekat jalan raya, kita langgar haiwan juga. So, this division memang interesting for me. So, next. So this is one of the paint chip just now yang kita ambil. So what they do, dia akan bawa dekat lab, then dia akan label. Okay, yang ni sampel daripada motorcycle tu, and then dia akan bandingkan. As you can see, like gambar 1, 2, 3, yang dekat tengah-tengah tu, gambar atas tu. Okay, gambar dekat atas tu, gambar daripada location. So, gambar nombor 2 dengan nombor 3 dekat bawah is either suspect punya pin. Tapi kita tak sure whether that pin is sama tak dengan daripada tempat kejadian. So, macam mana dia buat? Mula-mula dia akan guna this microscope, nama dia Hyrox microscope. So, they will define whether they can see the color sama ke tak, and then they will do the FTIR analysis. So, you tengok belah kanan sekali, the blue line
is the paint that they ambil from the crime scene. And then the red is either the nombor paint chip nombor 2 atau paint chip nombor 3. So dekat sini is paint chip nombor 2. So as you can see kat paint chip nombor 2 ni dia align, dia quite similar. The similarity is about 96%. So dekat sini there is not like absolute. The result will never keluar 100%. So it's hard for us, the chemist, to like really say, yeah, memang kereta ni yang langgar. So the thing is, usually for chemists, dia orang akan jadi expert witness in court if court panggil. So how expert witness will explain? Dia akan cakap dekat hakim, okay, paint 1 dengan paint 2 ni dia ada similarity 96%. So the decision at the end will be hakim punya decision. So your decision is you bagi semua you punya analysis or dekat hakim setelus yang boleh. So that's how they selesaikan all this incident case. Kalau for arson case, hari tu ada satu case is case kebakaran. So how they want to know case kebakaran ni kebakaran semula jadi ataupun kebakaran dibuat-buat untuk claim insurance. So macam mana dia buat? Kebetulan yang kebakaran tu kebakaran lori. So polis dia akan hantar sampel, time tu dia hantar sampel kapet dekat dalam lori tu. So how they detect? Dia ambil sampel tu, they extract, then dia masuk dalam gas chromatography. So all this machine you akan learn in your chemistry, in sometimes in your biology pun ada juga. So in the gas chromatography, what they detect is they detect ada tak gasoline ke ataupun apa-apa lain bahan yang boleh mencetuskan pembakaran. So kalau ada dekat situ akan ada possibility untuk human made punya accident. Tapi kalau natural, so gas bahan-bahan bakar tu takkan didetect. Itu cara diorang buat dekat Jabatan Kimia. Ada banyak lagi division dekat sana. If you interested, when you sambung belajar nanti, you can go. Diorang ada banyak division. DNA ada, toxicology ada. Toxicology quite interesting. I share a bit. What the toxicology do? Sometimes bila ada kes kematian, kita tak tahu kan kematian tu sama ada kematian mengejut ataupun diracun. So selalu akan buat postmortem di hospital. So daripada hospital, pihak polis akan hantar sedikit sampel daripada organ daripada mayat tu, hantar dekat toksikologi. So apa toksikologi akan dapat? Dia akan dapat organ tu, then dia akan extract tu and then masukkan dalam mesin. So bila dia extract, dekat situ kita boleh dapat compound yang show whether kematian ni adalah kematian diracun ataupun tidak diracun. So ada banyak, a lot of interesting division dekat sana if you are interested in forensic punya field. So next. So I dah complete my internship apa semua. Do you think kali ni I dapat tak my pink sash? Or like my diploma year? Yeah, I did. Yes, I did. So the thing is, I know it like really frustrated, and then for you to wait from diploma to degree time is not a short timeline. I tahu you will spend your degree time for maybe 4 ataupun 3 years. So you need to make sure every sem you dapat. But with the determination, the thing I memang nak. So one tips I boleh bagi dekat you get a group of friends yang memang can bring you up together. The friend yang memang always go study, always will remind you, always do the project together. Bukan kawan yang macam tak apalah, nanti je lah buat. Ataupun kalau bagi-bagi tugas tu dia you buatkan lah, I nak buat bahagian senang je. The thing is your friends is also important. So I have like a group of friends yang really supportive, yang memang bantu I throughout my degree year. So your friends is important for you to
grow also. So after I dah finish study, one tips for you, bila you tengah internship, usually internship is either you do 4 or 6 months, because I know certain course diorang punya internship punya duration is different. So at my time, that time I 4 bulan. So I 4 bulan. So what I do, my mindset time tu, okay, I dah nak habis internship ni. Takkan nak habis internship baru nak cari kerja. So what I did is I apply during my internship. So waktu you tengah-tengah internship tu, you dah boleh start apply. But then I know you will be like, nak apply kat mana Nak jadi apa betul tak? So that time I have a mindset that, oh, I kerja chemist, I intern kat Jabatan Kimia. So I want to work in lab. So I have a mindset that, okay, chemist ni memanglah kerja dalam lab. So next. Yes, I work in lab. So I get an offer from Top Glove Sendian Berhad. As you can see, ada nampak gambar-gambar tangan tu. Apa Top Glove buat? Kita buat glove. So tapi dekat Top Glove, bahagian lab ni buat apa? Okay. Top Glove ni dia manufacture glove dia sendiri. Dia bukan ambil daripada orang lain. So as you can see, gambar kiri sekali tu you boleh nampak tank lori kan. Lepas tu you nampak ada orang air dekat situ. Okay, what our job is, that time I kerja dalam quality assurance. So my job is to make sure semua chemical ataupun raw material yang receive dekat my factory is within spec. Maksudnya kalau you punya acid tu kena make sure lah dia acid lah, bukannya tiba-tiba dia tak cukup acidic. Ataupun dia punya macam yang dalam lori yang warna oren tu, dalam tu ada banyak bergalen-galen getah daripada Thailand. So I kena make sure getah tu still in a good condition, bukannya dah berketul-ketul apa semua. So bila lori sampai, tugas kita kena check dulu. So macam mana nak check ni semua? Actually during my study time, my chemistry punya subjek, my biology punya subjek, semua ni sangat membantu. Bila I masuk dekat dalam lab tu, I akan teringat balik, oh yelah dulu dekat diploma science, Miss ada ajar macam mana nak guna pipette, Miss ada ajar macam mana nak guna burette, Miss ada ajar macam mana nak calibrate. Time tu you akan recall balik semua yang you belajar during your lab session. So that's why I cakap, kalau you ada your FYP project, you ada semua your method semua, just in case if you go into this field and then you require the method again, this will help you. So kerja I setiap hari is I testing, buat testing until one time I feel like, oh, I nak keluar daripada lab work. I rasa macam kalau I duduk dalam lab je, is it I will able to grow? Because sure bila kita nak kerja, we want improvement in ourselves. Kita tak nak stagnan je, betul tak? So after that, after about 1 year and a half, almost 2 years dengan Top Glove, so I start apply another job. But at that time, I resign. But at that time, I still not sure, is it I will still continue my lab work ke tak? But because just now I say I tak nak kerja lab, so what did I go to? Next. Yes, I work in Pfizer Malaysia Sdn Bhd. So maybe ada yang tahu Pfizer ni apa, company apa, maybe ada yang tak tahu. Okay, it quite famous waktu korang COVID, semua kena ambil vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, semua tu. So this is all the pharmaceutical company. Tapi when I study diploma ataupun when I study degree, I tak pernah dengar pun people talk about, oh, pelajar diploma science go work in pharmaceutical company. Tapi if work in pharmaceutical company ni nak kerja apa sebab selalu orang ada mindset, oh pharmacist mestilah kerja dekat hospital, dekat bahagian pharmacist apa semua. So banyak yang tak aware about this pharmaceutical job. And then to be I expose sikit, sepanjang 2 tahun I kerja in pharmaceutical company, I jarang jumpa Melayu punya staff. So most of the staff is Chinese.
even though bila I go to work, kerja I kena jumpa doktor. So even though sometimes I jumpa doktor, doktor say, I rarely see Malay do this job because I think tak banyak exposure about this job within our course. And then starting this year dah start ada 3 alumni UiTM. So slowly dah ramai dah start tahu dah. So apa yang pharmaceutical job ni buat? Okay, from pharmaceutical, diorang ada banyak drug. So this is where my biology punya understanding during diploma time really helps me. So that time, Madam Faiza, I punya lecturer, Sir Haris, I tak sure dia ada lagi ke tak. Tapi all these thing memang buat I ingat balik. So that time when I join Pfizer, I kena tahu semua human punya anatomy because kita punya kerja kita nak kena jumpa doktor. Nanti Masha cerita lebih lanjut sebagai doktor. So, kita nak cakap dengan doktor ni, kita tak boleh nak sebarangan cakap. Dia orang belajar lama, 5 tahun. Dia orang lagi knowledgeable. So, we will go through 1 month training. So 1 month training tu memang kita belajar how the disease work, macam mana pesakit ni boleh dapat penyakit ni, apa complication untuk dia dapat penyakit dan apa skill yang awak perlu ada untuk kerja dekat pharmaceutical company ni. Okay, mostly pharmaceutical company ni, diorang akan bagi tahu the job title is health representative ataupun medical representative. Tapi in general, you more like working in sales. So, you macam lebih kurang macam jual ubat tapi dekat doktor. Tapi you bukannya jual ubat yang sembarangan. Contoh, dekat hospital ni ada banyak infection. So, untuk sekarang I jaga is like antibiotic. Dekat dalam pharmaceutical ada banyak jenis antibiotik. You nak tahu macam mana antibiotik ni masuk dekat dalam badan, how it work, how the side effect, how long patient kena bagi, and then if patient ada kidney punya problem ataupun liver punya problem, boleh bagi tak ubat ni. Semua ni you kena ingat. That's why I say your biology punya subject during diploma time is really crucial also. So, macam tadi, I say, I want to try chemistry. But then, I get to combine both. So, in this field, I boleh combine my chemistry and also my biology punya knowledge and put it in field. So, how my daily routine works is every day I pergi jumpa doktor. So, I will share with the doctor one of the product ataupun sometimes we have like a new product in the market because bacteria ataupun virus, diorang akan mutate, diorang akan evolve. Just macam you punya dengar COVID dulu, suddenly ada variant baru. Ada variant ni, diorang bermutasi. So that's how medicine also akan keep on ada new drugs. So our role is to educate the doctor how to use the new drugs, how is the dosage, how is the side effect, is to educate them. And also, sometimes the doctor also have conference, you also will get to join all the conference. So kemahiran kritikal yang you all perlu untuk all this work kan. For me, I think like kemahiran komunikasi sangat penting. I know some of you maybe will be shy. Like, dulu pun I have the same mindset when I work in Top Glove. I was like, seronoknya I kerja dengan mesin je. I tak payah cakap dengan orang. Like I'm in my own world. But then, after I start to go to work in Pfizer, I need to approach people. I need to be talkative. I need to be approachable. So, after I go into that field, I baru rasa, but actually during my study time, I also really talkative. Just like suddenly I feel like peaceful when work in lab, but it's not that long. After that, I want to be talkative again.
So kemahiran komunikasi ni sangat penting. So macam mana you all nak polish your kemahiran komunikasi? So during your presentation in your class also is a good step. And then you all will have your FYP kan. So with FYP tu, you all try to build your confidence to say in the crowd. If you tak boleh crowd ramai-ramai, you try to practice. Sometimes I practice with mirror, so that really help to improve. And then you also kena ada kebolehan untuk membina hubungan. Okay, your relationship during work really helps you. Terutama bila you nak interact dengan doktor ataupun dengan pharmacist ataupun jururawat, tak kisah you dekat mana-mana bidang pun, your relationship can help you a lot. If you ada a good relationship with others, you can get an easy access ataupun a lot of like opportunity with your colleague. So, bila you dah masuk alam bekerja ni, berkawanlah banyak-banyak. So, somehow one day, it will benefit you. And then, even not only your soft skill, your pemahaman punya scientific also pun perlu. So that's why I say latar belakang I dalam kimia, dalam biology, and then even also ada physics. Tapi because of my nature of job doesn't involve that much of physics. So for me, I rasa my study time biology and chemistry really crucial. And then the most important thing I rasa is how you adapt yourself. So, how you adapt of yourself pun, you sebab different situation, you lain how you respond. If you work with different people, also lain cara you respond. So, how you adapt yourself in the situation is also crucial. So, nasihat untuk adik-adik semua, pelajar-pelajar semua, manfaatkan masa belajar ni bukan sahaja untuk lulus exam tu, tapi really betul faham-faham semua you punya soft skill, lab skill untuk diaplikasikan kat dunia sebenar. Macam I, bila I dah masuk je lab, I terus like, dulu buat macam ni kan. Dia jadi tak agak-agak. So, that's why I say kalau you ada you punya order material, you simpan je dulu. And then jangan takut nak mencuba sesuatu yang baharu. Macam tadi I punya mindset is like, okay, I chemist, I work in lab. Waktu I join Pfizer, waktu I join Top Glove tu, I memang 100% sure, I memang akan kerja lab je ni. But somehow, I try to find something new. Because you need to always growth. Your career journey also perlukan growth. Okay, what the growth benefit you? Actually, when I grow, I also dapat increase your salary. Actually, if you hopping between company also, it can give you salary increase if you want to work in private sector. But if you want to work in government, it might take some time. Actually, I pernah terfikir nak kerja government juga. I did apply SPA, but bear in mind the position are not always open. Dia bukan macam like a normal job application that ada position open selalu you boleh apply. Lain, government is different a bit. But if you plan to work in private sector, you stay a while in a company, and if you think of getting an increase in your salary, you can try job hopping. It really helps. Why I say it really helps, when I jump from Top Glove to Pfizer, I increase my salary about 40%. So that's a lot, almost half. So, and when I open my LinkedIn, when I search for job, I use LinkedIn, JobStreet, Mau Kerja. Actually, I try all. I apply all. But the platform that most help me is LinkedIn. For me personally. And from LinkedIn, you can also see the posts. There are many posts from job recruiters ataupun just like a normal employee that share their experience also. So there is a post also mention about job hopping. They can increase a lot of salary. If you work in sales, pharmaceutical company, this is just like sharing with you. You can get up to 5 figures. So that's a lot. So
mostly you think like, oh, fresh grad masuk kerja maybe 3,000 ataupun maybe 2,500. But bear in mind, actually, if you find a good company, they really can pay you based on your performance. You memang boleh dapat sampai 5 angka. And then cari mentor. What I do is every time I go into a company, I find a mentor to guide me. Why you need a mentor? Sebab you boleh belajar daripada pengalaman dia. Dia dah masuk dulu dalam company tu. Dia dah tahu proses kat dalam company tu. So, daripada pengalaman dia boleh bantu you dan elakkan daripada you melakukan kesilapan yang maybe you akan buat, atau at least we can prevent them by you having a mentor sharing their experience, so you know how to grow in the company as well. So enjoy the journey, make memories, and don't let it pass you by. Next. Okay, so life becomes more meaningful when you realize the simple fact that you will never get the same moment twice. So, I really rindu my zaman belajar, especially my diploma year. If I could reverse the time, I would choose my diploma year again. But enjoy your time, really enjoy your time. Work life is totally different than study time. Study time are more cheerful, relaxed, and less stress. But just like I said just now, zaman waktu bekerja is not like 100% stress. It gave me joy too, but it's just you need to adapt yourself properly. Itu sahaja. Thank you for your attention. So if you all ada question, if you shy nak ask, you can type in the chat box. Terima kasih diucapkan kepada Cik Sarifah Nurin atas perkongsian yang penuh inspirasi dan bermanfaat. Bagi melengkapkan sesi ini, kita buka ruang untuk sesi soal jawab. Sekiranya para pelajar mempunyai sebarang pertanyaan, dipersilakan untuk membuka mikrofon atau menulis di ruangan sembang di bawah. Okey, untuk soalan Nadia, sekejap ya. Okey, untuk masuk course forensic analysis, untuk UiTM, the good thing is you pernah dengar ada proses penyerapan tak? Pernah dengar tak? You boleh serap. So, the thing is, you tak payah tunggu UPU. Bila you dah habis you punya diploma time, you just apply through penyerapan. So, course forensic chemistry analysis ni ada dekat UiTM Shah Alam. It will just take you around 1 month. So, you basically macam you cuti SEM je. So, what the requirement that time when I join, your pointer need to be 3.5 and above. Because untuk masuk this course is like really limited because because forensic, the job opportunity is not that big in real world. You either masuk PDRM or you masuk bomber ataupun you masuk custom ataupun you masuk jabatan kimia. So it's quite limited if you really focus on only forensic. So but if you want to go to really wide chemistry, so either you boleh pergi analytical. Okay, analytical punya company is like company yang help to do testing. It's like a third party punya company. Contoh kalau ada pencemaran sungai, then some of the testing company dia akan pergi to check whether the lake
ataupun the river really polluted or not. So ada analysis punya company also. Tapi untuk forensic analysis, dia ada interview diperlukan, dia akan tengok pointer dan pelajar juga akan dapat skip certain SEM based on your result during diploma. If your diploma punya result is okay, then you no need to take some of the course. So you boleh jimat dalam 2 SEM dekat situ. 2 SEM is a lot. It's about 1 year. So that's why I cakap your diploma time, you make sure your result is good. It's not that at least jangan fail. Because if you get a C also, actually you still need to repeat some of the course. So if you need to repeat some of the course, it might kacau you punya schedule sikit during degree time, because there is some classes you need to go on your own because your other colleague already passed. That's why untuk forensic analysis, they put the minimum pointer is 3.5 that time. Untuk result SPM, they don't mention any requirement. They just tengok you punya diploma punya results. So no interview needed, only 1 month. 1 month je cuti, macam cuti SEM, then you directly masuk. So, bagaimana Miss melihat evolusi bidang sains dalam 5 ke 10 tahun akan datang? Okay, because now saya dekat dalam pharmaceutical punya company. So what my view now, I can see lagi banyak jenis drugs dihasilkan. So macam sekarang, you know, dulu pengetahuan vaksin tak banyak. Kita just tahu, oh ada influenza punya vaksin, ada COVID punya vaksin. Kita cuma tahu about vaksin ni bila bila penyakit tu dah tersebar luas. So dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang, saya tengok ada banyak company dah mulakan research macam mana kalau disease ni, penyakit ni berubah ataupun menjadi lagi teruk. So I can see a lot of new drugs are coming in and a lot of new vaccine. Even though vaksin yang untuk protect ibu mengandung, bayi yang sebelum ni tak pernah diberikan, also dah start masuk dekat dalam Malaysia. Okay, for Martush, dia tanya, do you think if I take chemistry in degree still got chance for job in Malaysia? Yes, ada. Because my friends ada yang work in lab, analytical lab, ada yang kerja dengan pharma niaga, buat drugs. So even though you tak ambil, contohlah you want to be a pharmacist, but then you tak dapat masuk that course, there is some friends that ambil chemistry still work in pharmacist punya field untuk buat drugs macam pharma niaga, macam Zepa, or this is like company yang process drug dekat dalam Malaysia ni. So no worries, you still have chance for job. It's just you need to decide whether you want to go for lab job ataupun you nak go for sales job macam yang I buat. So if you don't mind sharing tips on searching for the job in LinkedIn, such as what is the criteria that you search for, also please share with us your LinkedIn account. We'd like to connect with you. Okay, sure Dia. I will share my LinkedIn in the chat box later. So, what is the tips? So that time, I heard a lot of my friends also dapat job from LinkedIn. So what I try to do is I type a job as a chemist actually. So you put chemist and then you can choose the location. If you not work in your hometown area, then you can filter. But if you tak kisah around the world pun also. But if you want to work in Singapore, also dalam LinkedIn ada. But bear in mind, if you work in Singapore, you kena see whether the company provide you tempat nak tinggal ataupun tak. So there is some friends yang kerja dekat Singapore juga. So what you do, you search, you really need to see you nak work in what field.
either you want nak work in chemistry, ataupun you nak work in semiconductor, ataupun you nak kerja in analysis, sebab dia ada banyak. Ataupun sometimes ada juga yang kerja dalam kilang buat sabun. So my previous lecturer during degree time, dia pun ambil chemistry, dia kerja in kilang yang buat sabun baju. So it's actually wide. Chemistry is wide. It's just that you need to really find which one you specialize. So if you like really want chemist, you can just write chemist. If you want more in biology, biology. But if you want like office job tapi related to this thing, you can search marketing ataupun sales. Selain daripada degree forensik, apa bidang lain yang tinggi kemasukan dari lepasan diploma sains? So daripada diploma sains, saya tengok waktu saya belajar dulu, ramai yang masuk kimia industri, ramai yang pergi biology, dia orang ambil pure biology. Ada juga yang teruskan pure physics dekat Jengker. Ramai yang ambil fizik industri juga. Ada kimia industri, ada fizik industri. Yang ambil fizik industri ni quite interesting sebab now I see all my friends yang kerja in fizik industry, they work in like semiconductor punya company ataupun teknologi punya company macam Sony, macam Infineon. And then Infineon is quite famous now in the market. So not only in chemistry, in physics also I tengok they work well. And ada some in Daikin. Daikin is a company for air conditioner. For Arli Syajid, kerja apa yang guna diploma sains je? Okay. For kerja yang diploma sains je, I'm sorry that I can't answer you on this because most of my study mate pursue their study into degree time. But during degree time, ada yang stop at degree, ada yang continue master. Tapi I have some people yang from diploma, dia change dia punya bidang, such as go to education. So, if you think that diploma science, you rasa macam you nak tukar bidang, you can try to apply another diploma ataupun you can try degree in education. You can still go for degree. But if you want untuk diploma, for government, they are position untuk lepasan diploma. For swasta punya company, actually they don't see whether you are diploma, you are degree ataupun you punya master punya student. Either you are degree atau you punya master punya student, if in private company, your starting salary mostly will be the same. I ada colleague yang dia masuk with master tapi dia punya starting salary is the same je dengan orang yang masuk degree. Why? Why macam ni? Because for private sector, they really see you punya performance, you punya KPI, how you perform in the company, and then not only your performance, how your social skills in the company. Bila ada event ataupun ada company punya program, you duduk sorang-sorang ke ataupun you bergaul dengan orang ramai. So they look into this also, not only on your work performance. They look into every aspect. So no worries, untuk diploma science, you boleh je kerja, but you need to decide whether you want to go to the private sector ataupun government sector. But if you want a more stable job, you can go for a government sector. Because I saw for government sector, banyak je lepasan diploma yang kerja dekat Jabatan Kimia waktu I intern dekat sana. And their experience is good. And then, even though you masuk lepasan diploma, there is still a opportunity untuk you grow dekat jabatan tu. And then, if you sambung study when you are working in government, your study fee will be covered by your office. So you macam you study percuma.
So that is the benefit if you kerja dalam kerajaan. Assalamualaikum Miss, kerja nanti dia memang akan tengok SPM juga ya. Contohnya masa SPM kita bukan pre-science. Jika ya, apa pekerjaan yang boleh kita ambil? Okay, sebab I dah pernah apply, I pernah masuk 3 company. So, 2 company tengok I punya SPM result. My current company Pfizer, dia cuma tengok my degree and diploma punya result je. Dia tak pernah minta pun I punya SPM result. So, if you work in MNC ni is like a multinational company. Maksudnya company ni dia punya HQ is based overseas. Either dia based in UK, Jerman, dia based daripada luar negara. So, daripada luar negara, they are not into looking so deep until you punya SPM punya result. As long as they can see you punya degree is good, your diploma is good, and then you have some social skill and also you involved in events, meaning you bukannya student yang study je, you tak ada any other skills. And then they will ask about your talent also. So you can just put anything if you like organize event, if you become MC for an event, ataupun you ada pergi sukarela somewhere, you just put in your resume. It will help. Salam Miss, pemilihan subjek semasa Part 4 ada efek tak untuk sambung degree nanti? Okay, macam I cakap just now, either you ambil physics ataupun you ambil biology, you still kena ambil chemistry, right? So because I sambung degree in chemistry, so kalau I ambil physics pun I boleh masuk chemistry. Kalau I ambil biology punya pun I still boleh masuk chemistry. But then it really affect my work punya area. Because I took biology and then now I work in pharmaceutical company. So my mind ingat balik semua yang I belajar biology waktu zaman diploma dulu. Sebab waktu degree, it's pure chemistry. Tak ada langsung biology. So, sebab sekarang I work in pharmaceutical, I need to know all the biology, all the genes yang you belajar dekat lab, how to read the genes, you pakai agar gel, you do the genotype. Semua tu ada dekat dalam work pharmaceutical I sekarang. So, I would say pemilihan subjek you time part 4 might not affect you punya degree course, but it might affect your work punya decision. So, you choose betul-betul, you master in what subject. If you rasa you are more prone, you are good at physics, you suka all this calculation, then you go for physics. If you think like you like more on the equation or more on the process, then you go for chemistry. The thing of chemistry, you kena banyak hafal sikit. For physics, siapa yang suka matematik, you banyak kira-kira. So you choose best on what you do best. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya pass balik dekat pengerusi majlis. So, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih di atas soalan-soalan yang dikemukakan serta jawapan yang sangat bermanfaat daripada Cik Sharifah. Hadirin yang dihormati, program kita diteruskan lagi dengan sesi ceramah yang akan disampaikan oleh Cik Marsha Fatimah binti Ahmad Soekarno.
Buat pengetahuan semua, beliau merupakan alumni Diploma Sains UiTM yang merupakan graduan ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan di UiTM. Cik Marsha kini bertugas sebagai Clinic Assistant dan beliau juga merupakan penerima anugerah NET Chancellor semasa diploma, aktif dalam program komuniti seperti MyAid Malaysia dan Kaliber Kesihatan UiTM MBSA serta berpengalaman sebagai tutor sains untuk pelajar sekolah menengah. Maka dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Cik Marsha Fatimah untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara? Okey clear? Right, terima kasih kepada juruacara majlis, kepada pensyarah-pensyarah saya, kepada rakan belajar saya, Sharifah. Lama tak jumpa, bisa jumpa kat sini virtually. So, seperti yang tadi moderator dah explain sikit, so saya graduate daripada Diploma Sains tahun 2018. And then selepas tu saya sambung degree perubatan lah. Dulu masa saya diploma, saya tak ada exposure tau untuk macam mana saya nak sambung degree medik. So banyak benda tu saya buat, saya tengok blog. Saya tengok blog-blog dulu-dulu, diorang cerita macam mana diorang sambung Diploma Sains. Saya tak ada senior yang saya boleh rujuk. So saya rasa this is a good opportunity untuk saya share dekat korang, and korang pun boleh share dekat junior-junior korang yang korang dah jumpa nanti kalau diorang tanya lah pasal nak sambung degree medik. Okay, so saya habis belajar 2018. Masa tu saya ambil, saya punya aliran ialah biologi lah. Kawan-kawan saya semua, masa kita orang sambung medik ni, ada dalam 10 orang student diploma. Daripada Jengka ada 3 orang. Saya, Sabrina dan juga Azwin. Daripada Diploma Sains Tapah ada 2 orang. Daripada Diploma Farmasi Penang pun ada 2 orang. And then daripada Diploma Sains Samarahan ada 3 orang. Lebih kurang macam tu lah. Tu untuk degree medik. Okay, so selepas daripada saya habis saya punya diploma, kita boleh mohon kemasukan degree 3 saluran. Macam tadi Sharifah punya, dia masuk daripada penyerapan kan. So untuk saluran selain daripada penyerapan, kita boleh masuk daripada UPU dan juga daripada saluran yang saya masuk, dia macam special lane daripada degree diploma medik, diploma sains, MLT, makmal teknologi, microbiology dan juga farmasi. 4 diploma ni kita boleh mohon degree medik, farmasi ataupun pergigian. So macam saya punya perkongsian different sikit lah daripada Sharifah. Dia ada 2 saluran berbeza. So korang boleh tahu banyak option yang korang ada sebenarnya daripada diploma sains ni. Lepas tu saya sambung yang saluran tu, channel tu, kita boleh pilih 2 degree yang kita nak. So saya pilih first choice saya ialah degree medik dan kedua saya pilih farmasi. Okay, untuk first slide tadi sorry. Untuk yang medik ni, kita akan belajar macam saya dulu. Saya belajar tahun 1 hingga tahun 4. Saya belajar dekat UiTM Sungai Buloh. Dekat UiTM Sungai Buloh ni kita share campus dengan student dental. So kawan-kawan pergigian ada kat situ, student medik pun ada kat situ. Ada 2 course saja. Dia tak meriah lah. Dia tak meriah macam dekat Jengka. Dekat Jengka kan ada banyak course kan. So kalau dekat sini dia ada 2 course je. So kita tak ada event sangat. Kita tak payah kumpul kupon. Kita dimanjakan UiTM, kita belajar je. Sebab asrama semua, college semua ada. Kita just banyak masa untuk belajar lah. Lepas tu tahun 5, UiTM Selayang untuk tahun akhir. Kenapa kita duduk Selayang? Sebab nanti attachment saya akan banyak dekat hospital Selayang. Okay, next slide. Okay, so macam mana saya mohon dulu. Kan tadi saya cakap ada 3 saluran kan. So daripada UPU, daripada Rayuan ataupun saluran khas untuk 4 diploma ni. So saya minta yang saluran khas tu. So kita ada 2 option. Yang ni option untuk pergigian, medik dan juga farmasi. 3-3 ni ada interview. Macam tadi ada yang tanya kan, Sharifah punya course ada tak interview? Saya punya ada interview. Tahun saya, masa saya mohon, first time medik buat interview. Saya rasa macam adil juga untuk ada interview sebab kalau dia pilih based on CGPA sahaja, dia tak akan tengok communication skill. Macam Sharifah cakap, kita kena ada communication skill sebab bila korang jumpa doktor, korang perasan tak, diorang akan consult kan. Masuk-masuk je tanya, okay apa, sakit apa, tu apa. Dia nak korang bercakap tau. So sebab tu kita start ada, kita panggil mini multiple interview. Okay, apa maksud mini multiple interview ni ataupun MMI? Kalau korang tengok UiTM Medik, korang research dekat Instagram,
dia orang akan buat tiap-tiap tahun MMI ni. Benda MMI ni dia macam satu cycle. Dalam satu cycle tu ada banyak station lah. Station 1, 2, 3, 4, 5. Setiap station tu korang akan buat sama ada aktif ataupun passive station. Active station maksudnya tiba-tiba masuk, korang dapat soalan kat situ, okay, patient ni tak nak makan ubat. Macam mana korang nak pujuk dia makan ubat? Masa ni interview je, dia just nak tengok communication skill lah. And then korang masuk pula bilik kedua. Bilik kedua dia nak tanya, contohnya soalan yang saya dapat lah. Patient ni ada cancer. Macam mana korang nak pujuk dia supaya dia sentiasa berterusan konsisten nak stay in treatment and tak give up dengan kehidupan dia. Tu macam more to psychology, psychiatry punya station lah. Lepas tu ada station passive, contohnya korang just nilai diri korang. Korang punya kerjasama macam mana dengan orang, macam mana korang punya rapport, macam tadi Sharifah cakap kan, rapport dengan orang, relationship, semua benda tu korang nilai. Bagus ke, cemerlang ke, sederhana ke. Itu untuk MI. Okay, katalah, lupa. Sebelum semua-semua ni, dia akan tengok balik korang punya result SPM dengan result diploma. So, untuk medik, diploma kena 3.5 and above. Majority memang ANC lah, penerima anugerah naib chancellor. Tapi ada je yang tak naib anugerah chancellor, masuk juga dentistry ke, farmasi ke ataupun medik. Lepas tu, dia akan tengok balik result SPM korang. So, result SPM, setahu saya lah yang minimum, dia nak B dalam kimia, biologi, fizik, matematik atau admaths dan lulus dengan yang paling penting bio lah. Lepas tu lulus MMI, temuduga dan juga MUAT kena minimum band 3. Yang ni korang boleh search dekat Google. Dia ada ITM Medik punya kelayakan lah kita kata. Saya punya result cun-cun. Dia tak payah alter apa-apa. Tapi saya tahu ada kawan-kawan yang akan alter result SPM, maksudnya masa diorang SEM 4, SEM 5, SEM 3 macam tu, diorang ambil balik SPM. Kalau katalah result kimia dia tak berapa cun kan, dia dapat C. Dia ambil balik SPM and just repair balik result tu untuk masuk degree dentistry. Ada few kawan saya yang buat lah benda tu. Okay, so katalah dah lepas semua ni, dapatlah masuk fakulti perubatan. Okay, next slide. Okay, so dekat medik, kita ada pembelajaran dia 5 tahun. Iaitu 10 semester. Satu tahun ada 2 semester macam Sharifah cakap tadi kan. So untuk the first 2 years dipanggil pre-clinical. So ini ialah list subjects yang kita kena belajar lah. Dia macam siapa yang ambil SEM 4 biologi kan. Subjek yang sama. Korang akan belajar pasal anatomy. Katalah kan kita belajar masa SEM 4 function kidney. Okay, function kidney. So tahun 1, tahun 2 ni kidney kita panggil urinary system. URS kan, urinary system. So belajar anatomy, belajarlah kidney, dia punya cells, dia punya urethra, bladder, semua tu kita belajar. Kita belajar fisiologi dia pula, dia punya function, absorption, reabsorption, loop of Henle, semua tu. Lepas tu kita akan belajar biochemistry. Biochemistry ni kalau korang ingat lagi Krebs cycle, benda tu pun dia ulang balik. So basically apa yang korang dah belajar kat diploma, dia akan repeat sikit dekat degree medik ni, sama je. Dia tanyalah soalan tu, korang hafal beria pun dia tanya satu je. Itu degree medik. Lepas tu pathology lagi, contohnya pathology dia macam disease tau. Disease maksudnya penyakit lah. Katalah dekat ni kan, kidney kan. So cancer, renal cell carcinoma. So korang kena belajar lah pathology pasal renal cell carcinoma. Microbiology yang benda-benda gram stain, gram positif, gram negatif tu, bakteria, antibiotik kan. Benda tu penting lah untuk ubat-ubat semua. Sebab tu kita kena belajar lah untuk the first 2 years tu. And then ada pharmacology. Pharmacology ubat-ubat. Ada belajar pasal Panadol, belajar pasal contohnya ikut sistem kan. Ubat apa yang boleh, katalah saya belajar sistem, kita orang punya tahun 1, tahun 2 ni dia integrated tau belajar dia. Maksudnya kita belajar semua untuk satu modul. Contohnya saya belajar central nervous system kan, simpatetik, parasimpatetik, belajar pasal brain. Kita kena belajar juga farmakologi, ubat apa yang boleh lepas blood-brain barrier. Masa tu kita belajar pasal ubat untuk otak. Katalah, so nanti masa modul lain, kita tak belajar lah untuk ubat yang masuk otak sebab dia tak link dekat modul tu. Faham tak? So nanti kita akan ada general modul, 1, 2. Setiap modul ni ada exam. Penat sikit medik ni ialah exam dia sangat banyak. Saya rasa saya exam setiap 1 bulan, 2 bulan, exam. Lepas tu dia kalau dia tak ada CGPA, dia pass fail. Kita orang tak ada CGPA, lupa nak cakap.
Lepas tu, tu je lah. Okay. Lepas tu masuk klinikal. Masuk klinikal tahun 3, 4, 5 kan. Tahun 3, 4, 5 masa ni baru kita jumpa patient. Tahun 1, tahun 2 ni belajar, exam. Itu je. Korang tak tahu dia macam mana. Dia punya dia punya macam parameter dia. Kalau korang belajar, korang tak tahu, korang tak boleh jumpa patient. So kalau tak pass tahun 1, tahun 2, kita kena repeat balik tahun 1, tahun 2, baru boleh masuk tahun 3, tahun 4, tahun 5. So untuk masuk tahun 3 ni, kena pass exam. Dia ada panggil professional exam. Tapi lepas ni nanti saya cerita. So untuk tahun 3, 4, 5 ni baru kita jumpa patient. So kalau masa korang belajar first year, second year, katalah kan, masa saya first year lah, makcik-makcik saya tanya, ni sakit apa ni sakit apa? Saya tak tahu. Sebab masa tu saya tak jumpa patient. Saya tak tahu. Saya belajar je. Okay. So tahun 3, 4, 5 ni baru saya macam jumpa patient lah. Maksudnya jumpa patient ialah tugas saya masa ni untuk semua posting ni, surgery lah. Maksudnya potong-potong kan. Pediatrik jumpa budak-budak, sakit puan, obstetric and gynecology maksudnya yang bersalin dan juga yang sakit puan. Sakit puan contohnya macam, korang pernah dengar fibroid tak? Pendarahan bleeding lama macam tu, ketumbuhan dalam uterus. Lepas tu psychiatry, depression, anxiety, benda-benda macam schizophrenia. Forensik macam tadi kan Sharifah, dia punya part ialah dia tolong run sampel, toksikologi. Kalau untuk medik, kita akan buat autopsi. Kita potong patient tu, ambil darah, hantar dekat Sharifah. Dia sambung kerja kita untuk analyse lah dia punya blood tu kan. And then kita ada belajar pasal kecemasan. Kan selalu kalau macam accident ke, heart attack ke, korang pergi ED department. Mesti biasa juga kan tengok Korea punya drama kan banyak emergency trauma code apa benda tu. Dia itu geng-geng kecemasan lah, more like acute setting macam tu. Lepas tu anesthesiology ni yang ubat bius bagi korang tidur before operation. So dia akan banyak posting NS ni dengan surgery lebih kurang. Maksudnya kita boleh masuk NS and then kita boleh tengok surgery juga. Dia run at the same time lah posting tu. Lepas tu ophthalmology untuk mata, ORL ataupun ENT, bahagian telinga, tekak dan juga hidung, dan juga radiologi. Lagi satu saya lupa nak tulis primary care yang kita jumpa klinik kesihatan, doktor swasta tu, yang tu kita panggil primary care lah. So apa yang kita buat kat klinikal, kita belajar dan exam juga sama macam tahun 1, tahun 2, tapi tambahan kita kena buat few things macam requirement lah. Lepas tu kita ada end of posting. So setiap posting ni dia ada end of posting exam. Maksudnya kita akan pergi ke patient. Doktor kata, okay, cloud patient. Tanyalah patient soalan 15 minit. 15 minit je Lepas tu, kena buat examination, periksa dia. Periksa perut, contohlah surgery kan, periksa perut. Lepas tu, kita ada jumpa finding. Nampak patient tu, for example kan, nampak patient tu kurus sangat, berusia. Dia punya complain dia ialah berak berdarah. Umur dah tua. So masa tu kita kena fikirlah apa diagnosis yang boleh jadi. Lepas tu nanti doktor akan bawa kita ke tempat lain, kita akan discuss. Okay, apa management korang nak buat, apa investigation korang nak buat, nak tengok dia punya blood ke, nak tengok katalah dia punya buat x-ray ke, nak buat CT scan ke, scan perut ke, macam tu lah. Itu ialah end of posting exam. Lepas tu ada requirement lain, contohnya korang kena club patient, hari-hari kena club patient. Benda ni tak ada siapa monitor tau. Macam lecturer korang akan biarkan je korang pergi ward. Korang nak pergi ke korang tak nak pergi, tak ada siapa kisah. Benda tu macam integriti sendiri. Korang nak pergi ward, nak jumpa patient, nak practice. Yang penting, lecturer just tahu masa nak exam korang boleh buat. Itu je. Sebab kalau katalah tak pass, kalau medik ni, dia tak akan ulang semester, dia akan ulang tahun. Kata korang tak pass tahun 3 surgery, satu posting kan, dia punya exam teori, dia punya exam clinical yang saya cakap tadi, kena club patient, juga patient apa semua, korang kena repeat balik. So 1 tahun korang dah buat semua tu, akan diulang semula. Dia macam, sebab tu lah, macam kita tak suka lah bila kita fail ni sebab dia mengambil masa dan duit. Dua benda lah. Lepas apa lagi kita ada ward round. Ward round maksudnya pagi-pagi follow doktor. Korang pernah ke macam teman patient ke siapa-siapa yang tak sihat, nanti pagi-pagi dia akan ramai-ramai pusing kan. Itu ward round lah namanya. Kita akan join. Kadang-kadang kalau doktor tu nak kita aktif, kita kena club patient tu dulu. Maksudnya kita datang awal sebelum doktor tu datang untuk examine patient tu dan tanya soalan. Lepas tu kita kena present kat dia. Apa yang you rasa masalah patient ni, dia mendiagnosis dia. So nanti dia throw lah interpret x-ray ke apa masa tu. Itu dia punya learning method dia. Dia macam banyak benda. Lepas tu ada juga presentation, punya seminar.
Lagi ya rasanya lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kita akan masuk juga OT, Operation Theatre. So korang akan belajar scrub in, akan belajar lepas tu kalau berkesempatan boleh assist juga surgery. Saya ada gambar-gambar tu saya tunjuk lah kat korang masa dekat slide-slide seterusnya. Okay, next slide. So saya sajalah share benda ni sebab tak ada orang tanya, tapi saya je nak share. Kos pembelajaran dia, masa dulu saya belajar dekat sini, UiTM ni dia untuk medik kan, dia paling murah sebenarnya kat Malaysia. So yuran dan asrama, yuran dia 800 lebih kurang 900 macam tu. Asrama dia ikut. Kalau macam saya dekat Selayang, mahal sikit 600. Kalau dekat Sungai Buloh dah 500 lebih. So roughly dalam 1,500 ke 1,600 lah. Sebab benda ni penting juga. Korang nak for the next 5 years tu kan, korang nak kena fikir juga macam mana nak maintain financially macam mana. Buku boleh beli hard copy, tapi hard copy mahal. Kawan saya pernah beli, dia spend dalam 2,000 untuk 1 tahun saja. Maksudnya first year, second year je, buku-buku dia cost dalam 2,000. Tapi option lain ialah korang boleh je download soft copy. Ada je, dekat UiTM ada library. UiTM memang membantu student. Okay, saya kena puji UiTM untuk benda ni. Bukan sahaja yurannya murah, dia ada soft copy juga. Korang boleh pergi library. Buku-buku UiTM banyak, ada yang function. So, okay je. Kos pengangkutan, okay. Sebabnya, kenapa saya cakap pasal pengangkutan kan? Dia tak macam jengka tau. Jengka kita duduk dalam kampus tu kan. Kalau duduk dekat hospital, dekat medik ni, kita kena pergi jumpa patient. So nak jumpa patient, kita nak pergi mana kan? UiTM Sungai Buloh tu, dia ada hospital. Tapi tak semua benda ada kat situ. So kita kena pergi hospital Sungai Buloh, kita kena pergi hospital Puncak Alam, kita kena pergi hospital Selayang. So benda-benda tu semua makan duit lah. So masa tu kita akan carpool ramai-ramai supaya dia macam jimat sikit. Tapi kalau korang pernah pergi kampus Puncak Alam, kat situ ada hospital Puncak Alam. Majority base kita dekat hospital Puncak Alam lah untuk belajar medik ni, tahun 3, tahun 4 sampai tahun 5. Lepas tu dana pembelajaran, kalau korang nak sambung medik, antara option yang kita boleh pilih, kita boleh sambung guna PTPTN. PTPTN dapat dalam 3-4 ribu macam tu. JPA, saya JPA ada bond. Masa tahun saya, JPA tu, okay, dia sponsor belajar daripada tahun 2 sampai tahun 5. Tapi kita kena bekerja dengan kerajaan untuk 5 tahun. So, saya nanti kena kerja dengan kerajaan untuk 5 tahun lah untuk bayar balik untuk kos pembelajaran tu. Ataupun boleh guna duit sendirilah, parents ke. Lepas tu untuk medik ni, kita ada few options. Kalau korang tak nak sambung UiTM, korang boleh sambung dekat USM. USM pun ada interview juga. Tapi USM-nya, kawan-kawan saya yang pernah pergi, ada seorang tu memang dapat. Majority macam dia kata interview dia susah sikit kalau compare dengan UiTM. Lepas tu ada juga kawan-kawan saya yang pergi universiti private untuk medik ni. MSU ada 2-3 orang yang sambung dekat MSU. Lepas tu ada juga yang pergi overseas, sambung dekat Russia. Boleh je. Sebenarnya diploma sains ni, diploma yang macam untunglah banyak benda korang boleh buat and korang boleh je pergi banyak bidang. Lepas tu peluang tu banyak. Nak cakap je lah benda tu, peluang tu banyak. Okay, untuk degree medik ni, sesi semester dia, okay, kita ada 10 semester, iaitu 5 tahun. And kita bukan macam masa diploma tau. Tak tahu Sharifah punya 14 weeks korang punya study. Betul, 14 weeks. Okay, kalau kita orang punya weeks dia 48. Dia macam, bukan double, triple pun tak tahulah. Triple ke 4 kali macam tu. Dia memang, kerja dia belajar je. Kadang-kadang cuti SEM seminggu, lepas tu dah masuk belajar lah. Kadang-kadang cuti SEM sebulan. Lepas tu kalau korang cuti, kawan-kawan korang mungkin tak cuti. So korang punya kawan-kawan, banyaknya korang akan spend masa dengan kawan degree je lah. Sebab tu macam end up lepak dengan kawan degree je. Sebab most of the time korang spend masa dengan kawan-kawan degree kat situ. Okay, untuk belajar medik ni, dia ada professional exams. 1, 2 dengan 3. Okay, korang kena pass Pro 1 tahun 1. Masa dah pass tu baru masuk tahun 2. Pass Pro tahun 2 and then baru layak masuk clinical. And then korang kena last kali pass tahun 5. So saya baru pass lah hari tu, bulan 11 hari tu, untuk habiskan pembelajaran. Dia bagi tempoh dalam 7 tahun untuk habiskan belajar. Kalau tak, sama ada kena berhenti belajar ataupun dia akan bagi sijil lah, macam sijil apa dia panggil, degree science macam tu. Tapi dia bukan degree medik sebab kita kena habiskan sampai Pro 3 ni baru dapat degree medik tu daripada UiTM. Okay, next slide.
Okay, ni just nak share gambar-gambar lah masa saya belajar kat sana. Okay, untuk medik kan, kalau korang tengok gambar yang atas tu, dia punya lecture hall dia ramai-ramai tau. So satu kelas tu macam 200. Sebab kita orang punya batch 200 orang. Satu kelas 200. Kadang-kadang I dulu tak fokus pun. Susah lah sikit nak fokus sebab ramai orang kan. Dia macam nak tengok sana, nak tengok sini. So saya akan pilih dekat dengan screen, kat hujung-hujung tu, saya fokus kat situ je. Itu dia punya kelas ni memang macam tu normal. Lepas tu yang bawah tu macam tadi kan ada moderator cerita sikit pasal community program. So bila you masuk medik ni biasalah you akan involve dengan community program, maksudnya buat saringan kesihatan percuma. Contohnya jumpa patient, kita check dia punya sugar level, kita check blood pressure, kita macam kalau tahun 5, tahun 4 dah biasa examine patient, boleh check paru-paru, dengar paru-paru, dengar jantung, check tekak. Dia ikut komplain lah. Kalau kata patient tu cakap sakit tekak, kita check lah tekak. Batuk, kita dengar lah bunyi paru-paru kan, macam benda-benda tu. Lepas tu yang tengah-tengah tu, itu ialah contoh walk round. Contohnya semua orang akan pakai baju putih macam tu. Kita pergilah katil ke katil ramai-ramai. Masa saya posting ni ortopedik, ada 40 orang satu posting, 40 orang pergi satu bed. Ikutlah doktor tu kat situ, dengar ramai-ramai. Tak dengar pun, tapi dia suka ramai-ramai. So kita meraihkan lah, kita pun pergi je. Lepas tu dapat tantangan untuk hadir walk round. Itulah kerjanya. Kadang-kadang tak adalah. Dia macam nak, macam kalau active learner duduklah depan-depan tu kan. Kalau tak korang duduk belakang, lepas tu dapat je lah sign. Itu contohnya lah. Okay, sebelah tu itu ialah untuk posting kecemasan. Kita belajar macam ni kita nak handle case patient trauma. Patient datang-datang accident kan, macam okay, kita kena buat apa? Pasang collar, cervical collar, pasang dekat bahagian leher. Kita tak boleh nak gerakkan kan, takut ada spine injury ke apa. Kita pasang limb punya kat kaki tu, kita nak stabilize. Kenapa kita tak nak dia bergerak banyak? Sebab kadang-kadang takut ada bleeding tu banyak-banyak, nanti dia collapse. So dia akan masuk shock, maksudnya blood pressure dia rendah sangat, banyak blood loss. Lepas tu yang tu dia masukkan darah, macam tu lah. Kita belajar guna mannequin. Kalau macam kecemasan ni sebab banyak belajar mannequin lah. Okay, next slide. Okay, lepas tu yang gambar atas tu, sebab tadi Sharifah ada cerita pasal forensik kan. So kita orang masuk forensik, kita orang masuk autopsi. So masuk autopsi maksudnya bedah mayat. Bedah mayat kita akan, basically dia macam gore sikit lah. Semua benda kita buka. Kita akan buka kepala, kita buka tengkorak, kita tengok otak. Lepas tu kita potong-potong otak tu, tengok organ dalam tu. Lepas tu kita buka dekat bahagian dada pula, thorax kan. Kita potong, dia macam ngeri sikit. Tapi sebab kita nak tahu apa cause of death patient ni. Kadang-kadang kita jumpa patient meninggal tak tahu. Meninggal seorang-seorang. Kita tak tahu apa punca dia meninggal tu. So tugas doktor forensik ialah nak tahu apa yang menyebabkan dia meninggal. Dia ada heart attack ke? Dia ada stroke ke? Sebab tu kita kena bedah otak, tengok jantung. Ada patient yang kita orang berkesempatan masuk untuk buat bedah mayat ialah satu patient tu dah decompose. Maksudnya dia dah 3-4 hari tau orang baru jumpa dia. Bau jangan cakap lah, memang sangat pungent. Bau macam mana? Bau bangkai lah. Saya minta maaf kepada jenazah tu, tapi memang bau bangkai. Yang kita check-check, lepas tu tak silap dia heart attack. Patient tu dia meninggal sebab heart attack. So kita check juga dekat salur jantung tu, tengok ada clot. Ataupun lagi seorang patient tu pun heart attack, lepas makan, dia buat crane. Dia tengah bawa crane, kerja transporting macam tu. Meninggal, and cause of death pun sama juga, heart attack. So dulu patient tu lelaki lah masa tu. Dapat tengok autopsi. And then next tu kita belajar check telinga, check mata. Kita belajar check semua benda. Belajar apa lagi, pasang, banyak betul lah yang kita belajar. Sebenarnya untuk 5 tahun tu banyak benda yang belajar, and sebenarnya bila habis pun tak semua benda korang ingat pun, tapi korang kena tahu je semua benda surface. And then next picture tu, itu ialah situasi di mana selain daripada walk round tadi, saya cerita walk round, club patient, kita join klinik. Klinik session maksudnya doktor jumpa patient, kita duduk kat belakang. Dengarlah doktor nak tanya ke, kadang-kadang doktor suruh kita present. Okay, what do you think about this patient? Cakap lah benda-benda ni. So, diorang akan discuss lah dengan kita macam mana management diorang, apa ubat nak bagi, benda macam tu. Lepas tu masa saya belajar medik ni, kita akan banyak peluang untuk pergi ke hospital lain. So dekat gambar bawah tu, saya pergi ke hospital Kuala Pilah untuk tahun ketiga masa tu. Dalam berapa minggu 4 minggu macam tu. Kita jumpa, maksudnya jumpa patient dekat luar negeri pula.
Masa tu saya pergi Bilah kan. So dia punya slang dia slang Negeri Sembilan lah. Saya kena belajar macam mana slang Negeri Sembilan pula untuk club patient. Lepas tu jumpa doktor-doktor baru kat situ. And then ada juga event yang macam event bawah ni untuk kesihatan awam punya course. Dia posting tu. Dia nak suruh kita buat carnival. So kita buatlah carnival. Macam contoh saya buat hari tu hari kesedaran diabetes. Cerita pasal diabetes banyak. Okay, next slide. Okay, ni last sekali. Ni gambar-gambar dekat operation theatre lah. So korang akan attach and tengok. Assist kalau dapat berpeluang. Tengok surgery. Contoh surgery pernah masuk potong kolon sebab kolon CA, kolon karsinoma. Bila ada kanser dalam usus, dia block, patient tak boleh nak buang air besar, patient sakit perut, datang kita kena potong yang ada kanser tu. So kita akan sambung semula usus yang bahagian dua bahagian usus tu. Tengah-tengah tu ada block sebab kanser, kita potong kanser tu, kita sambung balik. Itu salah satu surgery yang masuk. Lepas tu kita belajar cara guna ultrasound scan. Ultrasound katalah patient ada sesak nafas kan. Kita nak tengok ada air ke dalam paru-paru dia. Kita nak tengok fungsi buah pinggang okey ke tak. Apa lagi? Kita tengok jantung bengkak ke. Lepas tu gambar saya berpeluang untuk assist satu operation. Just tolong assist doktor kat situ. And itu gambar-gambar scrub in lah. Maksudnya kita belajar untuk pakai basuh tangan, pakai glove semua before kita conduct an operation. Kalau korang biasa tengok cerita drama Korea, diorang selalu lah tunjuk scene tu kan, scene masuk operation theatre tu. Okay, saya rasa tu je exposure saya malam ni. Banyak kepada belajar sebab saya belum masuk kerja lagi. Saya kerja sekarang ni part time sebelum saya masuk houseman. So after dah habis degree medik, kita akan sambung doktor pelatih ataupun housemanship dekat hospital kerajaan untuk 2 tahun. Dia akan pilih sama ada korang nak buat dulu dekat KL Selangor. 2 tahun pertama ni, katalah saya pilih KL Selangor. Lepas tu nanti 2 tahun kemudian untuk MO, iaitu medical officer, saya kena sambung luar negeri. Tu untuk housemanship lah. Lepas tu after dah masa MO tu, kita kena completekan lagi 2 tahun. Maksudnya dekat houseman ni, doktor pelatih, kita kena completekan 2 tahun untuk training habis, baru kita dapat job yang kita ni pegawai perubatan yang sah. Sebab katalah kan, saya HO, saya tak boleh keluarkan MC tau. Kalau korang, kawan-kawan macam nak bagi cuti MC kan, tak boleh, HO tak boleh, MO je boleh. Masa MO tu pula, lepas habis 2 tahun tu, kita akan sambung MO lagi 2 tahun. 2 tahun tu khidmat wajib. Tapi macam saya ambil JPA, so saya kena teruskan untuk sampai tahun ketiga lah, baru saya habis bond dengan kerajaan. So, next slide. Saya rasa itu saja perkongsian saya daripada Fakulti Perubatan. Terima kasih kepada semua yang hadir dan memberi masa untuk mendengar. Korang ada soalan boleh tanya dekat ruangan chat box. Saya akan cuba jawab mana saya tahu. Okay, soalan pertama ditanya pasal mental breakdown. Saya mental breakdown ni susah, betul dia susah. Tapi macam alhamdulillah lah, surviving. Tak ada lah nak kata excellent, tapi surviving. Saya punya kawan-kawan, macam Sharifah cerita pasal kawan-kawan sama tadi kan. Saya punya geng-geng dekat medik pun, saya ada geng yang gila study jugalah. Maksudnya, okay, kita nak exam, jom study group. Setiap hari pukul 8-9 study lah. 8-9 everyday mesti 1 jam tu spend untuk study. For example lah. Lepas tu family pun banyak membantu. Saya sambung dekat UiTM Sungai Buloh. So dekat je dekat rumah. So bila saya rasa nak balik, saya balik. Sebab saya dekat. Lepas tu kalau saya stress-stress sangat, saya keluar dengan kawan-kawan saya. Actually kalau macam saya dengan kawan-kawan saya pun, kita orang bila stress-stress kita keluar. Actually since zaman diploma lagi kan, faham? Kita bukannya jenis macam study gila-gila je. Macam kena tahu have fun lah supaya korang tak ada mental breakdown yang rasa give up nak teruskan. Kan, faham? Kita bila je bowling, karaoke, semua kita buat. Lepas exam wajib. Lepas exam wajib.
lepas exam, before exam, kena tahu untuk have fun lah. Jangan stress sangat. Macam, yelah belajar tu belajar. Tapi memang betul lah, saya second year tu saya risau takut fail ke apa kan. Sebab nak fail tu, lepas tu nak sambung balik tu banyak pakai duit. Kita kena jaga dua benda lah. Study betul-betul. Kalau macam nak have fun betul-betul. Macam tu. Lepas tu kalau macam tips study, kalau saya akan study waktu yang saya paling fokus. So saya study pagi lah. Pagi buta tu saya rasa itu waktu yang paling function untuk saya study. Saya study waktu tu. Lepas tu waktu lain saya boleh lah relax sikit. Tapi kena konsisten lah hari-hari. Jangan macam last minute nak kumpul semua. Untuk saya dan degree saya ni, saya tak rasa saya boleh capable nak pass kalau saya last minute everything. Nanti saya serabut sebab kena study banyak. Dia punya exam pun macam diploma kan ada gap kan. Satu subjek ke satu subjek tu 9 hari, 5 hari. Kalau medik dia berderet. 1, 2, 3, subjek ni. So kalau saya tak study dari awal, saya akan kelam kabut lah waktu hujung tu. Tapi rasanya sekarang ni diorang dah tukar sikit dia punya kaedah belajar tu. So lebih membantulah junior seterusnya. Kalau macam korang masuk nanti, insyaAllah diorang dah tak buat macam tu. Sebab dia memang stressful kan. Kita orang memanglah dia stressful lah. Tapi just kena pandai manage lah. Kena ada good coping mechanism lah kot, I think. Cari coping mechanism tu, family ke, partner korang ke, kalau korang ada partner, kawan-kawan. Itulah salah satu cara lah yang saya buat. Okay, apa lagi soalan seterusnya? Memilih diploma. Okay, saya bukan gempak ni student tau. Saya tahu kalau saya sambung matrik, saya takkan cun, saya punya GPA tak cun. So saya rasa, saya kena sambung diploma kot. Saya kena slow and steady. Matrik saya tak nak masuk sebab saya tak pandai sangat bila benda tu fast, pace dia cepat. So saya pilih diploma. Diploma ni something yang slow and steady tapi korang still boleh buat. Tapi masa saya sambung diploma pun ramai je tahu kawan-kawan saya macam pertikai. Kenapa saya sambung diploma? 3 tahun. Ya, memang lama. Tapi saya tahu kalau saya buat diploma, saya akan achieve result better daripada saya sambung degree, sambung matrik atau asasi. Tapi saya tahu saya tak confident sangat nak buat carry during the fast pace tu. Sebab result saya untuk masa SPM pun tak adalah gempak sangat. Biasa-biasa je. Admat saya pun C+, memang minimum requirement. So masa saya diploma ni baru saya study balik. Macam Sharifah cakap kan, lecturer dekat diploma sangat-sangat membantu. So saya dapat score balik result saya yang masa SPM saya biasa-biasa je. Saya dapat improve masa saya diploma. Contohnya calculus, saya dapat A banyak kali untuk diploma. Compare dengan masa saya SPM, saya C+ je. Chemistry pun sama, saya dapat banyak kali A. Masa di SPM dulu biasa-biasa je. So tak faham sangat masa tu. Bila kita dah belajar banyak kali, baru kita, macam ni rupanya. So benda tu saya dapat masa diploma lah. So saya tak pernah regret saya sambung diploma, baru saya sambung medik. Tapi dia lambat sikit lah, 8 tahun. Umur Miss berapa sekarang Umur saya sekarang 27. Lambat sikit. Dia memang lambat sikit sebab okay, kita belajar 8 tahun, kawan-kawan kita semua dah kerja tau, kita akan compare sikit kehidupan kita macam lah, kenapa aku macam left behind lah. Tapi macam sabar je dah, benda ni biasalah kan. Tapi masa saya sambung degree pun ramai juga lecturer akan cakap, okay tak kalau nak sambung lepas diploma sambung degree medik, sebab dia macam lambat sikit. Dia akan nampak proses kerja, just sabar sikit lah. Miss tahu tak macam mana flow untuk sambung degree fisiologi? Fisiologi ke psikologi? Kalau fisiologi ni rasanya subjek medik. Kalau subjek medik, degree fisiologi, saya tak sure, saya rasa psikologi kot kan. Kalau psikologi dia kat UiTM macam tak ada. Saya tahu dekat UPSI ada. Tapi kalau untuk degree psikologi, dia kena ada sijil untuk korang boleh consult patient. Baru boleh korang jadi psychologist. Ada degree psikologi tu kena sambung pula benda tu. Kalau degree fisiologi saya tak sure lah. Sorry Assalamualaikum Miss, saya nak tanya macam mana Miss tahan masa housemanship. Saya baru nak start. Saya pun tak tahu lagi macam mana. Doa-doa saya okey lah for the next 2 years. Banyak doktor yang curhat. Betul, kawan-kawan saya baru masuk semua memang akan cakap few things. Tak sempat makan, badan kurus, penat dan juga tak cukup tidur. Sebab okay, kalau masuk houseman lah kan, kawan-kawan saya cerita, dia ada tagging tau, face tagging, 2 minggu macam tu. Masuk pukul 5 pagi, balik pukul 10 malam. Hari-hari untuk 2 minggu. So waktu yang korang balik ialah waktu untuk tidur sahaja. Macam sangat penat dan sangat stres waktu houseman. Saya
Sebab tu saya masuk lambat sikit. Saya nak relax dulu. So nanti bulan depan saya masuk, nanti insyaAllah doakan yang baik-baik lah. Sorry if the question is kind of personal, you can choose. Okay. Conflict with your parents. Oh okay. Saya punya conflict with my parents Konflik saya ialah ayah saya tak nak saya masuk degree medik. Itu dia punya konflik dia. Walaupun mak saya okey je. Everyone else okay. Ayah saya tak berapa suka. Ayah saya rasa macam susah, lama, banyak pakai duit. Tapi lama-lama macam bila saya cakap-cakap lama-lama dapat pujuk lah, kita kena small talk lah. Dia yang paling penting kan, korang yang nak buat tahu degree medik ni. Sebab for the next 5 years yang akan gerakkan diri korang pergi hospital, juga patient, exam, semua ialah diri sendiri. Bukan orang lain, bukan parents korang. Sebab nanti yang dekat hospital tu korang juga. So rasanya kalau macam konflik, kalau saya lah, lepas masa saya tu saya banyak bincang balik lah dengan ayah saya, memang small talk. Lama-lama akhirnya bila dia actually agree nak hantar saya untuk first day daftar tu, alhamdulillah saya rasa masa tu dia kind of buka hati lah, lapang dada masa tu untuk terima saya nak sambung ni. Mak saya okey je. Dia just macam kalau parents korang paksa and korang rasa memang korang tak nak buat medik, lebih baik janganlah. Macam mana nak kata, ada juga kawan-kawan saya yang sambung untuk please parents diorang, tapi konflik dengan diri sendirilah untuk macam aku tak nak buat benda ni tapi kena buat juga. Tapi ada je yang habis sampai belajar pun. So tengok macam mana kan, kita doa-doa banyak-banyak dekat Tuhan. Ni saya nak tanya result SPM Miss berapa waktu tu. Okay, SPM result saya 6A. A saya biology je. Yang 5 tu subject core. Saya punya result chemistry dengan fizik B+ macam tu. Admat saya C+. Tu je. Time SPM tak ambil science stream, si peluang ke nak ambil medik? Science stream. Sebabnya kita kena ambil SPM ni result. Unless lah korang nak go balik semua subjek tu. Kalau korang nak ambil balik semua subjek tu boleh je. Tapi memang kalau ikut result SPM minimum requirement tu SPM science stream. Maksudnya biology kena minimum A, chemistry dengan fizik minimum berapa tadi? B macam tu. And then admat atau modmat macam tu lah. So memang kena ambil ataupun tak korang kena ambil balik lah subjek SPM tu. Masih ada penerapan untuk radiology in degree. Okay, radiology in degree untuk masa yang saya tahu, saya tak ingat lah list UPU tu, saya tak sure. Tapi memang ada diploma radiologi yang sambung degree radiologi lah. Kalau daripada pathway diploma radiologi, memang ada ke radiology degree. Kawan-kawan saya ada yang memang sambung. Radiology degree saya tak ingat UiTM ada ke tak. Ada. Diorang ada dekat hospital juga. Tapi untuk penerapan saya tak pasti. Tapi kalau macam sains, diploma sains, ada ke Pak? Penerapan tak ada. Untuk penerapan, sebab kan saya cakap saya memang nak masuk medical field kan. Tapi untuk penerapan, untuk medical, pharmacist, radiologi, semua kena tunggu 9 bulan kan. Time tu Masya kena tunggu kan. Betul. Untuk penerapan, ada subjek-subjek core je. Saya pun, actually saya apply satu je. Ada 3 pilihan, saya apply kimia forensik. Sebab tu je yang saya rasa macam menarik minat saya untuk sambung. Tapi untuk kalau korang nak join medik macam Masya, memang untuk penerapan tak ada. So, okay. Thanks, Pa. Lepas tu, salam Miss Masya, apa nasihat terbaik untuk kerja Miss ni daripada communication skill? Communication skill, okay. Itu satu. Lagi satu saya rasa integrity dan juga determination lah kot. Sebab, okay, nak pandai. Semua orang dekat medik pandai tau. Saya masa baru-baru masuk, saya rasa insecure. Alamak, boleh ke fit in? Dah lah tua sikit kan. Saya akan masuk dengan budak-budak yang muda 2 tahun tau pada kita. Lepas tu, diorang laju juga. Mula-mula tu macam, apa ni dah lecture hall ramai-ramai. Itu macam susah nak fokus. Lepas tu semua orang macam laju, semua orang macam dah study kan. Lepas tu lama-lama sebenarnya sama je. Okay je. Just korang kena rajin je. Kena rajin lah. Banyak masa diluangkan, masa saya belajar tu, untuk kerjaya ni kan. Untuk medik punya degree tu itself banyak belajar. And then communication skills sebab kita kena bercakap dengan patient semua tu. Lepas tu kena banyak, apa dia nak cakap sabar je lah kot. Kadang-kadang memang lambat sikit proses semua kehidupan ni kan. Itulah dia. Okay. Assalamualaikum Miss Masya. Apa pendapat Miss dengan student yang nak repeat SPM untuk teruskan media medik? Saya rasa okay je. Kalau korang nak buat,
korang memang betul-betul determine nak buat sambung je, repeat je. Kawan-kawan saya budak-budak dental ramai yang repeat balik SPM tahun masa diorang SEM 4, SEM 5 and diorang dah pass pun, dah habis pun belajar. Boleh je kalau korang nak buat. Lepas tu masa Miss interview untuk kosmetik, Miss ada tips ke cara untuk interview? Okay. Masa saya tu, saya tengok topik-topik hangat waktu season tu. Macam contohnya, topik-topik hangat, denggi ke, masa zaman saya lah. Zaman sekarang kata apa? COVID ke, contohnya obesity ke. Sebab sekarang ni banyak kes-kes rate obesity tinggi dekat Malaysia kan. Korang baca topik yang current dekat Malaysia. Tapi nak kata saya akan dapat tahu semua pun tak. Tapi at least macam korang tahu ada idea apa nak ditanya masa MMI tu. Saya banyak tengok macam interview skills, macam nak jawab soalan. Lepas tu tengok dekat luar negara dah start lama dah mini multiple interview ni. Korang boleh refer dekat YouTube macam mana diorang buat mini multiple interview. Dia banyak kepada tengok confident korang bercakap. So macam tadi Sharifah ada share cakap bila macam mana nak confident bercakap dengan cermin kan. Itu salah satu cara yang saya buat lah. Macam mana kalau korang dapat satu soalan, korang nak jawab tu, korang nak tengok rupa korang berjawab tu macam mana. So boleh tengok dekat cermin, practice bercakap. And actually kalau cakap pasal communication skill kan, cuma untuk bercakap dengan ramai orang. So benda tu membantu jugalah. Maksudnya ramai orang, semua orang yang korang jumpa, semua orang macam ada interaction yang korang boleh buat, korang interact. Itu salah satu cara lah untuk communicate dengan lebih baik. Yang penting ialah orang tu faham apa yang korang nak cakap dan korang pun faham apa yang korang nak sampaikan. Benda tu penting untuk communication skill tu berlangsung dengan baik. Lepas tu kalau kita reject penyerapan, kita nak tunggu yang 9 bulan tu, ada possibility tak kita tak dapat? Okay, untuk penyerapan tu, dia punya competition ni kurang sikit sebab kita akan compete dengan student UiTM je. Penyerapan ke saluran UiTM tu, dia geng-geng UiTM. Macam diploma, macam saya contohnya, saluran saya tu, saya nak masuk 3 course tu kan, saya akan compete dengan 4 course ni. Diploma Pharmacy, MLT, Microbiology dengan Science. Siapa yang mohon lah. Tapi kalau untuk yang 9 bulan, yang UPU tu, kita compete dengan kawan-kawan daripada Matrix, Asasi. So, itu je lah slightly ada competition sedikit. Tapi ramai je yang dapat pun. Tapi possibility untuk kita tak dapat tu still ada. Ikut kepada number intake diorang untuk setiap university, setiap course tu. Okay, lepas tu next question. Boleh Miss share how sentiasa fokus and concentrate untuk study walaupun jadual you might be packed ataupun you rasa penat and burn out? Okay, so untuk ni just kalau saya akan compartmentalize my day routine tu macam mana. Saya plan ahead lah, banyak kepada organize. So saya study lebih bagus pada waktu pagi subuh. So saya akan spend time waktu tu untuk study. Lepas tu waktu lain saya akan lepas tu kalau study tu macam cara study kalau saya lah, cara study tu taklah limit kepada baca saja buku. Kena buat macam-macam. Kalau rasa boring nak baca buku, tengok YouTube. Tengok orang explain kat kita. Lepas tu kita faham tak benda tu. Lepas tu kalau rasa boring nak tengok orang bercakap, kita pula bercakap. Kita explain orang kita. Kalau kita faham tak? Itu salah satu cara untuk kita belajar tapi taklah boring dengan baca buku saja. Kalau macam saya suka jawab soalan. So kalau ada past years ke buku-buku soalan, so saya akan jawab soalan dan tengok balik. So saya taklah baca je, saya tengok dulu soalan. Oh, soalan tanya pasal apa? Oh, saya tak tahu topik ni. Saya kena baca balik. So itu saya macam few ways yang saya buat untuk buat belajar tu tak boring lah. Focus and concentrate. Kadang-kadang penat je sebab kita macam contoh masa clinical years, kita kena jumpa patient. Lepas tu balik tu kena belajar. Lepas tu ada kelas. Lepas tu tidur pun kadang-kadang tak cukup. Kita kena prepare material untuk presentation. Kadang-kadang memang penat. Kadang-kadang memang ada masa yang terbantai juga. So bila rasa penat sangat tu, minta tolong kawan-kawan lah. Minta tolong kawan-kawan untuk cover kita. Kalau pagi-pagi nak belajar tu penat sangat, minta tolong diorang kejut. Dia macam tu lah. Dia kena bekerjasama. And saya memang banyak study group. Study group yang belajar exam, maksudnya physical examination ada, jumpa patient ada, study group yang belajar teori pun ada. So saya banyak study group, so saya tak penat belajar seorang-seorang.
banyak benda kita nak kena tahu. So saya tak rely on saya seorang je study, saya kena buat banyak study group. So itu salah satu cara lah untuk saya fokus, saya concentrate. So bila orang lain yang ajar saya boleh faham juga benda tu. Bukan saya yang guna otak saya sendiri, orang lain yang ajar saya. Okay, lepas tu 3 course yang ditawarkan untuk penerapan. So ada 3 course, farmasi, degree medik dan juga pergigian. Kawan-kawan pergigian saya ada dalam 10 orang lah macam tu yang masuk daripada degree medik, daripada student jengka. So ramai je yang sambung daripada diploma sains ke banyak degree lain. Itulah. Okay, saya rasa tu je kot daripada saya. Terima kasih. Irdina tanya pasal kos penerapan ke ataupun medik serap? Daripada diploma sains serap ke medik? Kalau 3 kos yang untuk dalam penerapan macam saya cakap tadi, medik tak ada. Tapi yang ada, yang kawan-kawan yang masuk sekali dengan saya waktu penerapan, kimia analisis forensik, kimia industri, pure fizik, pure biology, pure chemistry, apa lagi? Dengan education. Kalau you nak jadi cikgu, contoh you nak biology tapi you nak education in biology, yang tu pun ada juga. Rasa dah habis session Q&A. Kalau ada apa-apa boleh letak dalam chat box. Boleh pengerusi majlis sila sambung. Baik, terima kasih atas segala soalan yang diajukan dan juga respon yang jelas daripada Cik Masya. Dengan itu, selesai sudah kedua-dua sesi perkongsian dan soal jawab kita pada malam ini. Sebelum kita mengakhiri majlis, diminta semua hadirin untuk menghidupkan kamera masing-masing bagi sesi bergambar secara maya sebagai kenang-kenangan program pada malam ini.
Okey, semua ready, okey? Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Okey, dah. Alhamdulillah. Selesai sudah maafkan saya. Alhamdulillah, selesai sudah program Taufik Alumni pada malam ini. Pihak pengajar merakamkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua penceramah sebutan kita atas pengungsian yang sungguh bermanfaat dan membuka minda. Terima kasih juga diucapkan kepada para pensyarah dan semua pelajar yang hadir dan menjayakan program ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam program yang akan datang. Sebagai penutup majlis, kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Rabitah yang akan dipaparkan di skrin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya bani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Dengan selesainya bacaan doa Rabitah sebentar tadi, maka berakhirlah program Taufik Alumni 2025 kita pada malam ini. Semoga segala ilmu, pengalaman dan nasihat yang dikongsikan menjadi panduan kepada kita semua dalam merancang masa depan dengan lebih baik. Diminta para pelajar untuk mengisi kehadiran melalui pautan yang telah dikongsi di ruangan sembang dan mengibas kod QR yang dipaparkan di skrin sekarang. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.